keadaan lantai dapur mahat kami sudah semakin rosak. Ruangan pun agak kecil dan untuk menampung memasak makanan bagi pelajar-pelajar di sini ruangannya agak sempit dan tidak muat lah. Dan bila keadaan hujan kami terpaksa menunggu hujan berhenti terlebih dahulu sebelum meneruskan memasak. Jika keadaan lantai dapur ini tidak dibaiki segera, kelengkapan, kemudahan memasak di sini akan semakin rosak. Dan kami juga bimbang akan keselamatan para pekerja kami dan juga para pelajar bila mereka datang ke dapur untuk mengambil barang, makanan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut, orang yang menanggung anak yatim, aku dan dia seperti dua jari ini di syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana jika saya buka peluang kepada tuan-puan sekalian untuk mendapat saham akhirat dengan cara menyumbang, membantu kami membaik pulih dapur ini? Tuan-tuan dan puan-puan, iman Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan bermaksud, dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Marilah sama-sama membantu kami dalam membaik pulih dapur ini supaya ia dapat dimanfaatkan oleh para pelajar di Mahat Tahfiz Anak Yatim ini. Kosnya sekitar RM50,000, tapi tuan-puan tidak perlu menyumbang RM50,000. Cukup sekadar hanya mengambil satu lot sahaja, iaitu RM50. Dan jika tuan-puan punya rezeki yang lebih, nak memberi lebih pun kami menerima. Alhamdulillah, tuan-puan telah dipilih oleh Allah SWT untuk melihat video ini. Usah bertangguh lagi, ayolah menyumbang untuk membaik pulih dapur ini. Jika tuan-puan tak mampu untuk menyumbang, kami harapkan dan mohon supaya tuan-puan dapat kongsi video ini kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat, ahli keluarga, supaya mereka dapat menghulurkan bantuan kepada kami. Dan semoga dengan apa yang mereka lakukan itu, tuan-puan pun mendapat tempias pahala daripada infak mereka.